Red Velvet Butter Cookies. Hampa kena try sebab dia sedap sangat. Mewah. Jadi kita buat di rumah je, Mak. Jom masuk dapur. Untuk Red Velvet Cookies, saya menggunakan butter sebanyak 250. Rahim, masukkan butter kita. Rahim, kita akan masukkan brown sugar. Ataupun gula perang lah. Gula perang yang saya gunakan hak ni. Lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halus. Kalau anda tak ada, boleh je nak letak gula icing. Kemudian kita akan masukkan esen vanila. Letak je esen vanila. Okey. Okay. Sedap kalau kita guna pure butter. Resepi ni kita tak pakai telur, okey? Macam ni tak perlu pukul lama. Kemudian kita akan masukkan bahan yang kita tepung gandum saya campur dengan coklat koko. Bismillahirrahmanirrahim. Kena ayak. Jangan lupa ayak, okey? Nak ayak. Kita dah ayak, tengok gebuk elok, cantik. Akan ayak ni tepung jagung. Saya akan ayak juga. Masukkan sekali sayang. Ayak. Ayak tadi, bismillahirrahmanirrahim. Okey, masukkan bahan yang kita ayak tadi. Kacau sebati ya. Kita akan masukkan bismillahirrahmanirrahim Red Velvet Emulco. Ni dia ada rasa lah. Red Velvet Emulco. Kacau sampai dia sebati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masukkan sedikit serbuk badam. Sikit je serbuk badam nah. Jangan banyak-banyak sangat. Cukup. Kalau anda tak letak pun boleh. Tapi saya nak letak sebab saya suka badam. Serbuk badam yang hancur tu. Okey, jadi kita nak masuk dalam piping bag dan kita nak piping dia. Sedap. Untuk nozzle pula, saya gunakan nozzle 6B. Kita nak piping dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yang ni pun terpulang. Apa nak buat besar? Buat besar. Piping bentuk love ke macam ni saya buat. 1, 2, 3. Macam tu. Nampak macam ni. Macam tu. Cek. Macam tu. Ikutlah hampa nak buat bulat ke. Lagi kita akan letak topping coklat ke atas dia. Siap dan kita nak bakar. Okey, jom masuk oven. Terpulanglah hampa nak piping macam mana nah. Sayang semerbak satu rumah. Lemak saya tinggal kita nak letak coklat je. Sangai almond nib ni bismillahirrahmanirrahim. Kena sangai sikit nah sebab kita nak letak topping dia je. Kalau tak sangai sekejap lagi tak sedap sebab kita kan dah tak bakar dah. Sangai sekejap Kuat-kuat lah macam ni je. Kejap je. Nak bagi dia rangup dan bukan nak bagi dia bukan nak bagi hangit ya. Coklat pula saya pakai coklat yang macam ni. Pi kedai bakery habang kat dia nak coklat kotak, petak. Tunjuk je lah. Coklat macam ni bukan coklat coin lah, kita pakai hak ketui ni. Dia cepat cepat beku sikit. Satu tip, kita gunakan cocoa butter ni. Yang ni tak banyak pun, satu sudu je. Satu sudu untuk memekatkan je, cepat pekat lah coklat nanti bila kita topping dia, okey? Masukkan. Hampa beli sukatan macam ni lah, senang. Okey. Sampai dia cair. Kalau anda tak ada cocoa butter, boleh guna shortening juga. Kalau nak mudah, boleh guna microwave terus untuk
Cayangkan dia. Coklat CF bagi dia sejuk sikit. Tapi jangan sejuk sangat sebab dia cepat beku tau yang ni. Jadi kita celupkan macam tu. Ataupun hampa nak guna sudu. Boleh terpulang lah pada masing-masing. Terpulang pada masing-masing. Macam ni pun boleh. Tapi yang ni macam leceh lah juga. CF lagi suka celup lah. Celup lebih cepat dan mudah. Bila celup senang. Kita tengok tu. Dia jadi segak je. Okey, jadi celup lebih mudah. Jadi hampa celup lah sampai selesai. Nak letak banyak mana pun letak. Kemudian kita letaklah badam nip tadi tu. Yang kita dah sangai tadi tu. Letak macam tu je lah. Buatlah sampai habis sayang-sayang, sampai selesai. Memang sedap sangat resepi ni tau. Lagi-lagi kita guna pure butter kan. Dah siap. Tengok tu cantik kejadian sayang-sayang. Kalau guna redai ni lagi senang lah. Sebab dia punya lebihan tu dia jatuh ke bawah. Bila dah siap, tengok cantik kejadian sayang-sayang. Jangan lupa cuba tau. Dan share kepada kawan-kawan kita juga. Sedap buat sendiri sayang-sayang. Puas hati cik. Oi, nak abang mai bagi. Selamat mencuba hampa. Sedap sangat.